Lemang harum Pak Sabri. Bulan Ramadan telah tiba. Di tepi jalan kampung yang tenang, Idlan membantu ayahnya, Pak Sabri, menyiapkan gerai lemang mereka. Mereka memilih buluh yang paling bermutu untuk dijadikan lemang yang sedap. Tugas pertama Idlan adalah membasuh buluh-buluh itu sehingga bersih. Dia menggosok setiap batang buluh dengan teliti agar tiada habuk yang tertinggal. Idlan berasa bangga dapat membantu ayahnya. Pak Sabri pula menyediakan bahan utama iaitu beras pulut. Dia membasuh beras itu berkali-kali sehingga airnya jernih. Aroma santan segar yang diperas sendiri oleh Pak Sabri mula memenuhi ruang dapur mereka. Seterusnya, Idlan belajar cara memasukkan daun pisang ke dalam buluh. Daun pisang itu mestilah digulung dengan kemas supaya pulut tidak melekat pada dinding buluh. Idlan melakukannya dengan sangat berhati-hati. Selepas itu, Pak Sabri dan Idlan bekerjasama mengisi beras pulut ke dalam buluh yang telah dialas daun pisang. Mereka tidak mengisinya terlalu penuh supaya pulut mempunyai ruang untuk mengembang apabila masak nanti. Masa untuk membakar pun tiba. Pak Sabri menyalakan api menggunakan kayu api yang kering. Asap nipis mula berkepul-kepul naik ke udara. Pak Sabri menyusun buluh-buluh itu secara condong di sebelah api yang marak. Idlan ditugaskan untuk memerhatikan api. Dia perlu memastikan api tidak terlalu besar supaya lemang masak dengan sekata dan tidak hangus. Idlan menggunakan kain tebal untuk memusingkan buluh-buluh itu dari semasa ke semasa. Menjelang waktu petang, pelanggan mula singgah di gerai mereka. Pak Man, jiran mereka, merupakan pelanggan pertama yang datang. Dia mahu membeli 2 batang lemang untuk juadah berbuka puasa. Pak Man memuji kehebatan Idlan membantu ayahnya. Idlan berasa sangat gembira. Dia menyambut wang daripada Pak Man dan memasukkannya ke dalam tabung kayu kecil di atas meja gerai. Apabila azan maghrib berkumandang, Pak Sabri dan Idlan berbuka puasa bersama-sama. Mereka menikmati lemang hasil titik peluh mereka sendiri. Lemang itu terasa sangat lemak dan harum, tanda usaha mereka sepanjang hari membuahkan hasil.